Assalamualaikum. Okey, hari ni saya tunjuklah apa yang beza antara motor NVX V1 dengan V2 version baru. Kalau tengok di bahagian depan lah, paling ketara dia punya perbezaan di bahagian depan lah. Dia punya lampu ada LED. Untuk V1 dia tak ada LED. Lepas tu saiz lampu depan dia untuk V2 lagi besar lah. V1 dia kecil sikit. Kalau kita tengok di sisi depan ni, V2 dia nampak lebar. Dia punya kepok tepi ni nampak lagi lebar. Okey, saya akan tunjuk lagi perbezaan lah antara V1 dengan V2. Okey, jom kita tengok. Okey, ni di bahagian sisi sebelah kanan. Apa yang beza dia? Okey, yang paling ketara di bahagian sisi kanan ni exhaust dia dengan cover coolant. Okey, untuk exhaust V2, okey, dia punya cover dia lain, exhaust dia pun lain. Okey, dia punya exhaust dia ada botol, nampak botol ni macam manifold. Lepas tu dia punya TPS sensor dia ada di exhaust. Dia tak letak di head, tak pastilah ada tak ada di head. Untuk V1 dia punya cover exhaust dia panjang macam tu sikit. Dia punya TPS dia ada di head. Nampak tak bawah tu? Tak berapa nampak lah, dia ada di head, dia punya wire sensor TPS. Untuk cover radiator ni pun coolant lain. Untuk V2 dia macam ada sirit tambahan sikit lah di bawah ni. Okey, dia punya absorber pun dia ada cover belakang ni. Dia macam dia untuk safety nut lah, untuk absorber belakang. Macam V1 dia punya sirit dia terus ke belakang. Kita kena pakai safety nut asing. Untuk pemijak tapak kaki, untuk V1 ni dia panjang ke belakang. Untuk V2 tu dia macam pendek sikit. Ni pendek, kemudian dia ada naik ke atas ni. Sama dengan cover tepi. Cover Z ni dia lebih panjang ke belakang. Okey, satu lagi perbezaan yang agak ketara, dia punya cushion dia. Okey, cushion dia untuk V1 dia punya cushion dia, lekuk dia ni lebih dalam. Okey, yang ni. Untuk V2 dia macam tambah span sikit lah ini kan. Duduk dia lebih empuk lah, tapi dia belakang ni dia support sikit ya. Dia tak macam V1 dia dalam. Okey, ni di bahagian tepi sisik dia, cover tepi. Rim sama saiz 14. Untuk tayar depan 11080, tayar belakang 14070.
Lepas tu ni lampu belakang dia. Okey. Untuk sisi tepi sebelah kiri. Okey, untuk cover CVT dengan kotak angin, untuk V2 dia lebih panjang. Dia punya cover kotak angin dengan cover CVT tu, nampak dia lebih panjang. Macam ni dia montok pendek. Untuk V2 punya panjang. Okey, kotak angin ni panjang, cover ni pun nampak macam panjang. Okey, untuk meter dia, okey, meter ni dah tinted, nampak lah. Nampaklah sikit-sikit. Untuk meter dia pun banyak benda yang penambah baikkan lah. Untuk V2 ni dia ada jam sama, ada trip. Lepas tu dia ada untuk servis, tak salah servis, untuk servis. Lepas tu untuk ni oil, servis oil. Untuk servis belting pun dia naik. Kiranya dia buat macam estimate lah dia kurang. Bila sampai servis minyak enjin, dia akan naik syarat lah dengan servis belting. Selalu 20,000 lah dia akan naik syarat kat situ. Okey, kat mana lagi beza dia? Lain-lain sama je lah. Okey, bahagian depan, tepi V2 lah. V2 dia nampak macam body dia panjang sikit. Okey, yang tu je lah daripada saya. Sikit je lah review motor ni. Dia punya perbezaan yang paling ketara tu di depan dia. Dia punya lampu dia ni, lampu dia nampak montok lagi. Tu dia V1 dengan V2. Okey, yang tu sajalah daripada saya. Review santai petang-petang. Apa yang kurang tu minta maaf. Okey, jom. Assalamualaikum.